Kalau ada bajet nak beli 100 gram emas, lebih baik beli sekeping 100 gram macam ni ataupun pecah-pecah ikut saiz yang lebih kecil. Jawapannya sangat ringkas, iaitu bergantung pada matlamat kewangan tuan-puan. Kalau tuan-puan ni jenis yang tak plan nak jual dalam masa terdekat ataupun simpan untuk 2 tahunan ke atas dan ada impian besar iaitu nak pergi haji, nak beli tanah ataupun lansaikan hutang yang besar, ambil saja 100 gram sekeping. Kenapa? Sebab iaitu spread lebih rendah, nilai lebih padat, sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Tetapi, kalau tuan-puan jenis yang mungkin nak guna duit dalam masa yang terdekat, yang kedua, nak buat untuk dana kecemasan. Yang ketiga, perlu flexibility bila nak jual, pecahkanlah kepada 5 gram, 10 gram ataupun 20 gram. Sebabnya, senang nak jual ikut keperluan. Yang kedua, tak perlu jual semua sekali. Dan yang ketiga, lebih fleksibel urus kewangan. Dan akhir sekali, bukan soal saiz yang mana lebih bagus, tetapi saiz mana yang sesuai dengan matlamat tuan-puan. Sebab emas ni bukan sekadar simpanan. Ia adalah alat untuk capai matlamat kewangan. Nak mula-mula menabung emas, tuan-puan boleh follow dulu saya. Lepas tu isikan detail di back video bawah. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan